pahala solat berjemaah habis disebabkan kedudukan imam ini. Bagaimana? Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Saya banyak pergi masjid dan surau-surau di Malaysia ni. Kedudukan mereka, bukanlah semua, ada di antara mereka agak banyak, agak terhadapan, sehingga menyebabkan hilang pahala solat berjemaah para makmum. Bagaimana? Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Beliau berkata, wa yusannu alla yazida ma baina kulli saffaini wal awwal wal imam ala thalathati azru'. Sunatnya antara saf dengan saf dan juga antara imam dan saf pertama tidak lebih 3 hasta. Tidak lebih 3 hasta. Lebih kurang 1.5 meter. Jadi apa jadi kalau lebih? Fa'in fa'alu lam yahsulu fadilatal jam'ah. Jadi makmum kena kehadapan. Kalau tak kehadapan sehingga menyebabkan lebih daripada 3 hasta, ni 1 hasta ni, kan, menyebabkan mereka tak dapat kelebihan solat berjemaah. Akhzan min qaulil qadi, ini berdasarkan qaulil qadi, perkataan qadi yang mengatakan lau kana bainal imam wa man khalfahu akthar min 3 azru' faqad dayya'u huquqahum. Kalau imam tu terhadapan lebih daripada makmum, lebih daripada 3 hasta atau lebih kurang 1.5 meter, mereka telah mensia-siakan hak para makmum. Jadi rugilah solat berjemaah, tak dapat pahala solat berjemaah. Sah solat berjemaah tapi tak dapat pahala disebabkan imam terlampau ke hadapan. Jadi pastikan imam tak ke hadapan sangat. Saya banyak kali tengok imam ni lebih, mana saf dengan saf tu elok dah, tapi imam lebih sebab mungkin kapetnya besar ataupun dia nak lebih selesa ke hadapan sikit. Jadi pastikan sama imam dengan makmum yang saf pertama dengan saf yang lain, iaitu tak lebih 1.5 meter. Siapa nak menyumbang apa-apa kebaikan, kebajikan, boleh menyumbang kepada KDT. Assalamualaikum.